sebuah tabika kecil, murid bukan sekadar diajar membaca, menulis dan mengira, tapi juga diajar memahami erti kepelbagaian kaum. Selama 26 tahun, Ranjita Mala atau lebih mesra dipanggil Cikgu Ranjita, mendidik murid berbilang kaum Melayu, Cina dan India menggunakan satu bahasa penyatu, bahasa Melayu. So for me, bahasa Melayu tak ada masalah. Selepas saya telah ditugaskan di satu estate di Ladang Sungai Linau, 100% budak India. Tapi saya memang tak cakap dalam bahasa Tamil. Saya tak buat translation. Saya nak murid saya biar dia belajar. Di kelasnya, aktiviti seperti sambutan perayaan pelbagai kaum, drama mini dan permainan berkumpulan digunakan untuk mengajar nilai hormat, kerjasama dan kefahaman antara kaum. Basically, tabika perpaduan, memang konsep kita ialah pelbagai kaum. So, daripada kita mengajar, kita bagi hands-on, kita bagi budak merasa suasana tersebut. Jadi murid cepat faham, mereka fahamlah antara kaum di Malaysia. Rather than kita cakap, baru-baru ni yang kesambutan hari Deepawali pun saya ada buat. Same goes, saya minta diorang pakai baju tradisional diorang dan memperkenalkan makanan tradisional. Pengarah Bahagian Kesepaduan Sosial dan Integrasi Nasional di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Fairoji Banu Zainal Abidin menyifatkan guru seperti Ranjita adalah tonggak kepada usaha Kementerian Perpaduan Negara menjadikan taska dan tabika perpaduan sebagai tapak integrasi awal. Kita mengharapkan dengan adanya pembelajaran dalam satu ekosistem perpaduan yang harmoni, kita dapat wujudkan satu warga negara yang aktiflah bermula di peringkat awal persekolahan. Menurutnya, taska perpaduan menerima kanak-kanak berusia 2 hingga 4 tahun mengguna pakai kurikulum permata negara, sementara tabika perpaduan pula membimbing kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan dengan tambahan modul khusus. Kita mengadakan modul-modul khusus seperti modul pendidikan rukun negara di mana kita menerangkan murid-murid asas berkaitan dengan prinsip-prinsip rukun negara. Dan kita juga ada ajar komunikasi asas pelbagai bahasa di mana selain daripada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, di tabika perpaduan kita juga ada memberi pendedahan asas berkaitan dengan bahasa Tamil, bahasa Mandarin, bahasa Kadazan dan juga bahasa Iban. Dan lagi satu, kita juga ada ajar jom urus dirilah dekat tabika perpaduan ni di mana kita mengajar disiplin ataupun keyakinan kepada murid-murid ya. Contohnya macam mana nak kemas tilam, macam mana nak pakai baju, pakai kasut dan sebagainya. Sebanyak RM33.73 juta diperuntukkan KPN melalui program Cilik Perpaduan tahun ini bagi memperkasa pengoperasian taska dan tabika perpaduan, berangkumi penyediaan starter kit murid, bantuan makanan tambahan, geran per kapita murid tabika perpaduan bernilai RM100 setiap murid, serta pelindungan insurans kemalangan diri berkelompok. Menurut Fairoji Banu, menerusi peruntukan ini, pelbagai kemudahan disediakan secara percuma, termasuk pakaian seragam dengan bayaran dikenakan kepada ibu bapa bersifat sumbangan sukarela antara RM15 hingga RM30 sebulan. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada ni, kita dapat membantu ibu bapa lah mengurangkan kos dan juga beban dalam menguruskan anak-anak persekolahan mereka. Nama saya Pawani. Pawani sekolah dekat mana? Dekat Tabika Perpaduan Seri Sungai Tilik. Nama saya ialah Farwiza. My name is Farwiza. Nama kawan Farwiza siapa? Mikas, Amar, Samagita, Kailash, Shamina, Awanita. Berapa saya itu kawan dengan Farwiza? Dia mengajar saya. Mengajar apa? Matematik. Haili Izzati dan Azurin Zainal, FNT.